Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tugasan berkaitan syarikat Marriott International. Kami dari kumpulan 5 terdiri daripada nama saya Siti Nur Aisyah binti Rasman, Shirin Adilah, Siti Nur Fasihah dan Yasmin. Pertama sekali saya akan memberi pengenalan tentang Marriott. Marriott ialah sebuah syarikat hospitality antarabangsa yang diasaskan pada tahun 1927 di Amerika Syarikat. Syarikat ini mengendalikan lebih daripada 8,500 hotel di lebih 130 negara. Antara jenama yang terkenal di bawah Marriott termasuk Ritz-Carlton, Sheraton, Westin dan sebahagiannya. Marriott memainkan peranan penting dalam industri perhotelan global melalui pengurusan hotel, sistem franchise dan pembangunan hartanah. Seterusnya, ulasan mengenai Marriott Hotel terdiri daripada budaya organisasi dan struktur organisasi. Dari segi budaya organisasi, Marriott menekankan nilai put people first, iaitu mengutamakan kebajikan pekerja dan kepuasan pelanggan. Syarikat ini juga mengamalkan kepelbagaian, keterangkuman, integriti dan perkhidmatan berkualiti tinggi. Struktur organisasinya bersifat berpusat tetapi fleksibel dan dibahagikan mengikut wilayah seperti Amerika, EMEA dan Asia Pasifik. Marriott menjalankan operasi melalui gabungan franchise, pengurusan langsung dan pelesenan bergantung kepada lokasi dan keperluan pasaran tempatan. Seterusnya, pengurusan sumber manusia peringkat antarabangsa. Marriott mempunyai lebih daripada 400,000 pekerja di seluruh dunia. Antara inisiatif HR, mereka termasuk program latihan global seperti Voyage yang bertujuan membangunkan pemimpin masa hadapan. Mereka turut melaksanakan latihan silang budaya serta menyesuaikan polisi sumber manusia mengikut undang-undang dan budaya tempatan. Selain itu, Marriott menggunakan sistem HR global yang membantu menyelaras data pekerja, prestasi dan pengurusan faedah secara konsisten di peringkat antarabangsa. Strategi pemasaran dan penjenamaan yang digunakan Marriott ialah mereka menggunakan pelbagai jenama hotel untuk segmen yang berbeza. Contohnya Ritz-Carlton untuk layanan yang lebih mewah dan Sheraton untuk lebih formal. Selain itu, Marriott juga mempunyai program ganjaran yang dikenali sebagai Marriott Bonvoy, di mana pelanggan akan dapat mata setiap kali mereka menginap dan boleh ditukarkan kepada bilik percuma. Selepas insiden pencerobohan data pada tahun 2018, Marriott juga memperkuatkan sistem keselamatan dan menjalankan kempen untuk pulihkan imej syarikat mereka. Mereka fokus pada pemasaran digital dan tempahan dalam talian, juga penjenamaan global dengan penyesuaian budaya tempatan. Sebagai syarikat global, Marriott menghantar pekerja mereka ke negara lain terutamanya untuk jawatan pengurusan. Sebelum dihantar, expatriate akan diberi latihan budaya supaya mereka boleh menyesuaikan diri dengan masyarakat tempatan. Marriott juga menyediakan allowance khas seperti tempat tinggal, insurans kesihatan dan sokongan untuk keluarga expatriate. Selain itu, Marriott juga menggalakkan pekerja berbakat untuk berpindah dari satu negara ke negara lain sebagai sebahagian daripada pembangunan kerjaya mereka. Dalam aspek buruh antarabangsa pula, Marriott bekerjasama dengan kesatuan sekerja di beberapa negara seperti Amerika Syarikat. Mereka juga mematuhi undang-undang buruh setiap negara termasuk waktu kerja, gaji minimum dan cuti bekerja. Pihak pengurusan Marriott mengamalkan komunikasi dua hala dengan pekerja untuk menjaga keharmonian tempat kerja. Selain itu, mereka menggunakan kod etika dan polisi tanggungjawab sosial korporat CSR untuk memastikan hak pekerja dijaga di semua negara mereka beroperasi. Seterusnya ialah persekitaran budaya dan perniagaan antarabangsa. Yang pertama ialah kesedaran budaya. Marriott melatih kaki tangan mereka agar peka terhadap etika budaya pelanggan, contohnya dengan menyediakan air halal dan jus buah-buahan. Seterusnya, menu makanan diubah sesuai mengikut budaya dan kepercayaan seperti menyediakan makanan halal atau vegetarian bergantung kepada tetamu. Yang kedua ialah dinamik budaya. Di Asia, Marriott mungkin lebih menekankan aspek layanan mesra keluarga dan hospitality, manakala di Eropah, mereka mungkin memberi penekanan kepada privasi dan kecekapan. Marriott menggunakan pendekatan global iaitu global tambah lokal, iaitu mengekalkan identiti jenama global tetapi menyesuaikan perkhidmatan mengikut budaya tempatan, contohnya rekaan dalaman, jenis perabot dan gaya bahasa. Yang ketiga ialah menangani perbezaan budaya. Latihan
kultural kepada staf. Kaki tangan dilatih untuk memahami adat dan pantang larang budaya tertentu agar tidak menyinggung tetamu. Dasar anti-diskriminasi, Marriott mengamalkan persekitaran kerja yang inklusif dan menghormati kepelbagaian budaya, agama, bangsa dan orientasi seksual. Seterusnya ialah teori berkaitan perdagangan antarabangsa. Yang pertama, teori perdagangan yang bebas. Marriott mengambil peluang daripada dasar perdagangan bebas untuk membuka hotel di banyak negara tanpa halangan besar kerajaan. Contohnya kerjasama dengan negara seperti ASEAN, EU dan NAFTA membolehkan Marriott melabur dan menguruskan hotel secara bebas di rantau-rantau tersebut. Yang kedua ialah teori pola perdagangan. Marriott menubuhkan hotel di lokasi strategik berdasarkan pola pelancongan dan perniagaan antarabangsa. Contohnya ialah Paris, Dubai, Tokyo dan Kuala Lumpur. Negara dengan jumlah pelancong yang ramai ini menjadi sasaran utama. Yang ketiga ialah statistik dan dinamik perdagangan. Marriott menganalisis data pelancongan antarabangsa dari UNWTO, statistik pelaburan asing dan KDNK negara untuk menentukan lokasi strategik hotel. Contohnya, peningkatan pelancong dari China ke Asia Tenggara menyebabkan Marriott meningkatkan cawangan di Thailand, Vietnam dan Malaysia. Yang keempat ialah teori mobiliti dan faktor. Marriott memindahkan modal wang dan teknologi ke negara luar melalui pelaburan langsung asing iaitu FDI untuk membina dan bekerjasama dengan hotel tempatan. Marriott juga mengimport tenaga kerja mahir, pengurus antarabangsa dan chef terkenal menggunakan pekerja tempatan juga untuk memenuhi keperluan budaya dan undang-undang buruh. Seterusnya, cadangan penyelesaian. Yang pertama, peningkatan penggunaan data dan analisis dinamik pasaran. Gunakan analisis data masa nyata yang lebih canggih untuk mengenal pasti trend pelancongan dan perubahan dalam permintaan pelanggan antarabangsa. Ini membolehkan Marriott cepat menyesuaikan perkhidmatan dan pemasaran mengikut perubahan tersebut. Yang kedua, penggunaan teknologi AI untuk personalisasi perkhidmatan. Penggunaan AI untuk mengumpul data preferensi pelanggan bagi menyediakan pengalaman penginapan yang lebih disesuaikan, seperti cadangan makanan, aktiviti atau jenis layanan berdasarkan budaya pelanggan. Kesimpulannya, Marriott sebagai sebuah syarikat perhotelan antarabangsa berjaya menggabungkan pendekatan global dengan sensitiviti tempatan melalui konsep glokal. Dengan melatih kaki tangan untuk memahami perbezaan budaya, mengubah suai menu makanan dan menyesuaikan perkhidmatan mengikut budaya, Marriott dapat memenuhi keperluan pelanggan yang pelbagai. Walaupun begitu, untuk terus kekal relevan dan kompetitif, Marriott perlu memperkukuh latihan intercultural, menggunakan teknologi terkini dan memupuk budaya kerja yang inklusif. Seterusnya, refleksi yang dapat kami ambil ialah kami belajar bahawa kesedaran budaya bukan sahaja penting dalam membina hubungan yang harmoni dengan pelanggan, tetapi juga merupakan satu keperluan strategik dalam perniagaan antarabangsa. Pendekatan global Marriott menunjukkan bagaimana keseimbangan antara standard global dan keunikan tempatan dapat membantu organisasi bertahan dan berkembang dalam pasaran yang pelbagai. Saya juga menyedari pentingnya penggunaan data dan teknologi dalam membuat keputusan perniagaan yang lebih tepat dan relevan dengan kehendak pasaran. Berikut merupakan rujukan yang diguna pakai oleh ahli kumpulan kami. Akhir sekali, aplikasi dan arahan atau kecerdasan buatan. Yang pertama, penyelidikan cepat dan efisien. AI membantu saya mendapatkan makluman penting tentang globalisasi, perniagaan antarabangsa dan syarikat Marriott Hotel dengan pantas dan tepat. Yang kedua, idea untuk dilema etika dan contoh nyata. AI mencadangkan contoh isu etika dalam perniagaan antarabangsa yang boleh dikaitkan dengan konteks sebenar syarikat. Arahan pula, sebagai contoh, bantu saya untuk kesimpulan dan refleksi dalam bahasa Melayu tentang Marriott Hotel. Seterusnya, berikan contoh isu etika yang biasa berlaku dalam perniagaan antarabangsa. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.